Selatan Thailand, satu destinasi yang sering jadi pilihan rakyat Malaysia kerana kedekatannya, keunikannya dan kisah pengembaraannya yang penuh warna. Bayangkan, hanya beberapa jam perjalanan dari sempadan, kita sudah berada di dunia yang terasa lain, jalan raya sibuk dengan tuk-tuk, deretan kedai emas, bunyi loceng kuil bercampur dengan azan di masjid, dan senyuman ramah penduduk tempatan yang menyambut mesra. Bagi setengah orang, ini hanyalah percutian singkat. Tapi bagi mereka yang benar-benar mencari pengalaman, setiap langkah di bumi selatan Thai menyimpan cerita. Dari suasana pekan kecil yang penuh nostalgia, ke pasar malam yang meriah dengan lampu neon. Semuanya menghidupkan rasa kagum. Rakyat Malaysia datang bukan sekadar untuk membeli belah atau makan, tetapi untuk menyelami budaya jiran yang unik, seolah-olah satu pengembaraan baru sedang menanti di setiap sudut. Salah satu tarikan utama rakyat Malaysia ke selatan Thailand adalah makanannya. Hati, songkla, yala, patani, semuanya ada cita rasa tersendiri. Bayangkan aroma tom yum panas berasap, nasi kerabu dengan warna biru bunga telang, pulut mangga yang manis lembut, dan ayam goreng rangup yang terkenal di pasar pagi. Inilah syurga untuk mereka yang memburu kelazatan autentik dengan harga yang jauh lebih murah berbanding bandar besar. Tapi bukan makanan sahaja yang menarik. Suasana pasar malam Thailand memang hidup. Dari pakaian, aksesori, barangan elektronik, hingga ke mainan kanak-kanak semuanya dijual. Dengan harga tawar-menawar yang menyeronokkan. Rakyat Malaysia, tua muda, masing-masing teruja, memilih barangan sambil menikmati suasana. Bising penuh warna-warni. Bagi setengah orang, pengalaman ini lebih bermakna daripada melancong ke kota besar. Selain makanan dan pasar malam, apa yang membuat rakyat Malaysia jatuh hati dengan selatan Thailand ialah budayanya. Kawasan ini penuh dengan kepelbagaian ada masyarakat Melayu Patani yang masih fasih berbahasa Melayu Dialek Utara, ada komuniti Buddha dengan kuil-kuil emas yang indah, dan ada juga masyarakat Kina tempatan yang menambah lagi warna dalam kehidupan harian. Bagi rakyat Malaysia, suasana ini terasa dekat, seakan pulang ke kampung sendiri tetapi dalam suasana asing. Di Patani dan Yala, anda boleh mendengar azan berkumandang dari masjid bersebelahan dengan bunyi loceng kuil, satu pemandangan unik yang jarang ditemui di tempat lain. Ia menjadi bukti bagaimana masyarakat di sini hidup dalam kepelbagaian. Dengan sejarah panjang penuh suka duka, bagi anak muda Malaysia pula, pengalaman melihat budaya ini memberi pengajaran bahawa identiti, agama dan adat adalah sesuatu yang harus dihargai dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Kalau sebut selatan Thailand, perkara pertama yang terlintas di fikiran rakyat Malaysia ialah shopping dan percutian murah. Di Hat Yai contohnya, hotel bajet banyak, tetapi suasananya seakan bandar besar, penuh dengan pasar malam, pusat beli belah dan kedai urut tradisional Thai. Tidak hairanlah, setiap cuti panjang berduyun-duyun rakyat Malaysia masuk melalui pintu sempadan, Bukit Kayu Hitam atau Rantau Panjang. Selain itu, aktiviti kegemaran lain ialah urut Thai asli. Ramai yang kata kalau tak pernah cuba urut di Thailand, memang belum cukup pengalaman. Dari kaki sampai seluruh badan, pakar urut tempatan terkenal dengan kemahiran mereka yang mampu membuat badan rasa ringan dan segar semula. Bagi yang suka pemandangan, rakyat Malaysia akan menuju ke Songkla. Di sini ada pantai Samila dengan patung duyung emas yang terkenal. Pemandangan lautnya tenang, sesuai untuk santai bersama keluarga. Anak-anak pula pasti teruja melihat haiwan eksotik di zoo atau naik beca keliling bandar. Semua ini menjadikan selatan Thailand bukan sekadar tempat shopping, tapi juga lokasi rehat, rawat dan santai yang dekat, murah dan mesra rakyat Malaysia. Walaupun selatan Thailand menjadi destinasi kegemaran rakyat Malaysia, ada juga isu keselamatan yang sering menjadi kebimbangan. Kawasan ini pernah dilanda ketegangan politik dan insiden rusuhan kecil yang kadangkala berlaku di wilayah sempadan. Namun pihak berkuasa Thailand sentiasa meningkatkan kawalan keselamatan, terutama di kawasan tumpuan pelancong seperti Hat Yai, Danok dan Songkla. Selain itu, cabaran lain ialah skama dan peniaga tidak jujur. Ada laporan pelancong Malaysia dikenakan harga lebih tinggi kerana dianggap orang luar. Sebab itu, ramai yang menasihatkan supaya pelancong bijak tawar-menawar sebelum membeli barangan atau menggunakan perkhidmatan di sana. Isu kesesakan sempadan juga tidak boleh dinafikan. Setiap kali cuti panjang,
Beribu-ribu kereta Malaysia beratur panjang di Bukit Kayu Hitam. Kadangkala, pelancong terpaksa menunggu berjam-jam hanya untuk melepasi imigresen. Namun, semua cabaran ini jarang melemahkan semangat rakyat Malaysia untuk datang lagi. Bagi mereka, keindahan, kepelbagaian budaya dan kos murah tetap menjadi tarikan utama. Malah, setiap kali pulang, ramai sudah merancang lawatan seterusnya ke tanah jiran ini. Selain tarikan pelancongan, ada sesuatu yang membuat rakyat Malaysia rasa sangat dekat dengan selatan Thailand, iaitu persamaan budaya dan cara hidup. Di Hatiai, Danok, Songkhla dan Patani, kita boleh jumpa ramai masyarakat yang fasih berbahasa Melayu Logat Utara. Malah ada juga yang boleh berbahasa Kelantan. Keakraban ini membuat pelancong Malaysia rasa seolah-olah tidak keluar dari tanah air. Dari segi makanan pula, banyak hidangan Thailand Selatan hampir sama dengan Malaysia. Tom yum panas berasap, pulut mangga, kerabu kaki ayam, pulut durian, semua ini jadi kegemaran rakyat Malaysia. Ada juga makanan yang memang persis rasa tempatan. Cuma ada sedikit perbezaan cara masakan dan rempah. Selain itu, faktor agama juga memainkan peranan besar. Ramai masyarakat di selatan Thailand beragama Islam. Jadi mudah untuk rakyat Malaysia mencari makanan halal, surau dan masjid ketika melancong. Tidak hairanlah, kawasan ini menjadi pilihan utama mereka setiap kali cuti panjang. Ikatan budaya, bahasa, makanan dan agama inilah yang membuatkan rakyat Malaysia rasa di rumah sendiri walaupun berada di negara jiran. Mereka tidak kekok, malah cepat mesra dengan penduduk tempatan. Setiap perjalanan ke selatan Thailand bukan sekadar bercuti, tetapi ia satu pengalaman yang syarat dengan cerita. Rakyat Malaysia datang bukan hanya untuk membeli belah atau menikmati makanan murah, tetapi kerana ada rasa kekitaan, rasa persaudaraan yang tidak terputus sejak ratusan tahun dahulu. Walaupun kadang-kadang ada cabaran isu keselamatan politik atau sempadan, itu tidak pernah mematahkan semangat rakyat Malaysia untuk terus ke sana. Mereka tahu di sebalik sempadan itu ada kawan, ada saudara, ada budaya dan rasa yang dekat di hati. Perjalanan ini memberi pengajaran bahawa sempadan negara tidak mampu memisahkan jiwa manusia yang sudah lama terikat dengan sejarah dan persaudaraan. Dan selagi memori indah ini wujud, selagi itu rakyat Malaysia akan terus ke selatan Thailand, menjadikan setiap kunjungan penuh makna dan emosi.